Jaminan beli balik harga tinggi walaupun buka sil. Ar-Rahnu akan menguji keturunan emas sebelum memberi kelulusan pinjaman. Jika emas tersebut dibalut plastik kekal, pembalut kekal itu perlu dipotong ataupun dirosakkan untuk menguji keturunan emas tersebut. Untuk emas jenis LBMA versi baharu begini, jika sarung plastik atau silnya rosak, spread hanya 9% di Public Gold berbanding kebanyakan pengeluar emas mengenakan potongan harga 25% sekiranya anda mahu menjualnya semula kerana ia dikira sebagai used gold atau emas terpakai. Semak terlebih dahulu syarat yang dikenakan oleh pengeluar jika anda mahu menjual emas yang telah dipotong pembalut plastik itu. Ada setengah Ar-Rahnu menerima pajakan setengah jenis emas yang bereputasi tinggi tanpa perlu membuka plastik tersebut. Contohnya, seperti emas Public Gold. Public Gold jamin beli balik emas dengan harga yang tinggi. Rujuk harga PG Buy di website. Walaupun emas tu cala, kemek, bengkok, hilang resit dan sebagainya, asalkan berat masih kekal. Sebab itulah saya pilih jenama emas Public Gold dan cadangkan kepada anda untuk tujuan simpanan dan pelaburan. Nak mula menabung emas di Public Gold? Jom saya bimbing anda kukuhkan keuangan dengan tabungan emas. Klik link di bio atau lihat pin video cara bermula.